RM12,000 dirompak inflasi. Ini gold bar 50 gram keluaran Public Gold. Tahun 2021, harga sekitar RM12,039. Tahun 2025, harga sekitar RM25,456. Yang simpan duit sekitar RM12,000 dari 2021, nilai duit sudah dirompak inflasi sekitar RM12,000 dalam masa 4 tahun. Untuk mengelakkan simpanan anda dirompak inflasi dalam jangka masa panjang, simpan sebahagian dalam bentuk emas. Pelbagaikan portfolio simpanan anda. Simpanan wang ada, aset hartanah ada, simpanan emas pun ada. Kerana setiap portfolio simpanan ada kelebihan masing-masing. Jadi pastikan anda faham setiap portfolio simpanan. Menurut pakar kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali, simpanan di bank cukup untuk 1 hingga 2 bulan belanja. Simpanan di ASB, tabung haji atau KWSP cukup untuk perbelanjaan hangus dan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan, dan simpanan jangka panjang boleh ditukarkan dalam bentuk emas. Jika anda ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas, anda boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bantu daftarkan akaun secara percuma dan saya akan bimbing sebaiknya.